Wow. Acik. Yes. Orang jauh abang hari ni kita jumpa. Mana tu? Orang Kemaman Terengganu. Wah. 2 kali Acik datang. Tadi Acik datang, usah-usah, balik kejap. Ngeteh. Makan Acik Makan dulu. Kalau bahasa Terengganu ngeteh-ngeteh. Kalau sini ngeteh. Makan apa kat sana? Makan Macam luar. pergi makan kat kedai ke apa? Ngeteh sama lah. Sama ngeteh kan? Sama. Oh. Lepas tu Acik datang sini balik. Pilih meja makan P6. Wah. So. Alhamdulillah, ni antara Acik yang paling jauh lah yang jumpa hari ni abang. Betul. Sebab hari ni banyak dekat-dekat. Tadi ni nama dekat. Ni paling jauh. Paling jauh. Lepas ni pergi mana Acik tadi? Johor. Acik nak makan lobster dekat Wah. JB kan? JB. Alhamdulillah. Apa-apa pun Acik, saya nak ucapkan terima kasih tau Acik. Dari jauh-jauh sanggup datang kat Gurang Bosijan. Walaupun jauh Acik sanggup datang sini. Terima kasih. Allah gerakkan hati nak datang sini. Cari Prabu, cari Bos Ijang. Oh. Banyak. Lama dah bilang. Lama Mesti peminat Bosijan ni. Besar tu. Biji kosong ni. Banyak sekali. Sekali lagi. Barang kita kasi jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, geng kita yang jauh-jauh tu meh datang sini Gudang Bosijan. So, Lagi semangat abang berada tu. tak semangat. Jangan waktu tu.